Tapi perasan jugalah masa mula-mula Najla masuk dia banyak tengok Luqman. Faik cover muka Faik. Kalau kau ambil Luqman, confirm Faik comeback. Rina ambil dulu. Kenapa masih bagi Irfan dengan aku? Sebab kau nak mau bagi kami ke Rina lah tu. Dia mau ke Rina lah tu. Kenapa nanya sama aku? Okay, so sekarang kita dah sampai office. Kita ada Mira, kita ada Ipan, kita ada Aiman Nama. Lamanya Aiman Nama. Masak apa weh? Cuba teka nak masak apa? Ni request daripada Mira. Kalau tengok daripada rupa apa semua Ipan dapat teka. Apa tu? Ayam masak Thai. Pandai. Ni buah tak je tadi? Macam Apa ni tengok? kan? Macam papri dia. Tapi dia akan masak Thai sebab dia kuah. Wow. Iskandar kata ada Ada komen sekejap lagi. Boleh dah masuk Cak Una. Yeay. Mira nak sikit je. Mira nak. Kau tak beritahu kanda, kata Mira nak. Mira nak yang mana? Laki orang ke atau laki yang tak berpunya? Janganlah lelaki orang Betul ke tak berpunya? Bukan Una punya ke? Tak ada, Mira punya. Oh my god. Alamak. Sebab kena suka yang kena-kena sama. Aku yang suka. Hidung-hidung bulat. Hidung bulat. Nak telur? Nak telur? Tak boleh. Telur tak sama bentang. Boleh? Tengok ikut keadaan. Tengok tu. Ni ayam apa ni Una? Ayam masak Thai. Ayam macam Thai. Daripada Mira. Una nak. Cepatlah. Cepatlah nak masuk doa sikit cepat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Guys, baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gila. Oh, sedap kan? Boleh jadi suami kan Acah? Betul. Suami Aslam. Sorry, ikut dah melumpuh. Mana satu mana pos? Tu. Dah tua kan? Dah tua dah kau ya. Janda ku. Belum janda lagi lah. Sudah janda. Orang kau bersama lagi. Dah expired date. Kau dah muda dah. Ya, dah muda. Nak dak Mina? Kau ni awal sangat lah bukanya pun. Kenapa? Mesti kau takut kan? Takut orang rebut aku daripada kau. Tak ada masa. Aku dah sadar. Ambil je lah kau. Kena sadar diri lah. Kalau yang ni aku takut. Aduh, tajamnya kalau kau. Itu ayam apa weh? Ayam masak tai. Kalau ini ayam belada, kalau yang ni mengada. Kalau ni ayam Belanda, Okey. yang ni belah dada. Jangan di offer. Ambil. Nak kuah sikit. Ayam. Sebab ayam masak tai dia tak berkuah. Sebab kuah kau sedap gila weh. Ya, aku nak tuangkan. Kau suruh orang tua tu yang tolong tuangkan. Sherina masalah. Share. Masalah. Kau mesti lupa. Share. Aku nak ayam, Kata nak. nak kuah. Aku tak pakai isi. Kesaut sekali. Ya. Sekejap. Wah, air tangan Aisyah pula kat cikgu. Wah, bau bubur. Apa ni papri? Oh my god, ayam masak tai. Cikgu Wow. baru datang. Naik man. Banyak Eh, Rijak. Asal ada kuning-kuning nasi tu? Nasi ni Tumpah. Rijak, dia buang sikit. Banyak ni. So, makan ni Ni buah-buah betul-betul bagai. menyelerakan. Bila kau makan kau tengah aku pula tahu. Banyak. Banyak. Suruh ke tanah. Aku sekarang demand tau. Asal aku demand sikit sekarang. Ya ke? Bayar. Untuk anda apa saja. Okey, baik. Ini badan ke busuk? Macam mana rasanya? So good. So good. Orang yang tak makan pedas boleh makan. Pedas selesa. Mana pedas? Dengan macam gitu. Pedas dia boleh makan. perfect. Dia macam ada rasa. Oh betul lah, Irfan tak boleh makan pedas, so dia boleh makan. Macam manis. Sudah. Macam manis. Yang manis di sini. Yang masam? Okey Dato' dia review dekat depan tu. Paskat. Paskat. Sila paskat korang ambil apa? Air. Okey makan. Aiman, kau cari apa Aiman? Tak mati ya. Ni dah naik sikit. Tolak kepala sini ya. Macam ni yang bagi. Oh, naik sikit. Baik. Sini makan. Baik. Hari ni tak sabar Pak. Mari makan. Tengok weh. Tunjuk depan. Iqmal, makan Iqmal. Makan. Una. Ni. Sedap. Nak telur. Kau ni. Dia spicy betul. Kau dia risau aku beli lah. Racun je. Apa ni pedas ke? Sedap. Mau tulang kan? Mau tulang. Ini memang sedap. Pandangan kat sini tak sedap. Ada. biasalah, biasa. Tolong bagi tulang. Bapak nak tulang. Cepat. Apa ni? Rina bagi tulang. Minta kaki. Nak kaki ya mana? Banyak ni. Sampai Pak dah tulang. Bagilah. Rumah dia selesa tengok pungkau. Dia bisa dimakan. Pak ni kaki. Macam nak bagi lauk gini ya. Sabar. Sian Abang Mei dah tinggal tulang. Pak dah lah tak masuk. Lokman Dia yang masak. tulang je. Lokman yang masak. Kenapa? Nak kuah. Tak kena ayam pula. Takutlah tu. Ayam lagi. Hai, Pergi tu mampus. kan aku. Pergi mampus lah dekat orang ya.
dapat untung ke. Jenis Una jenis bagus lah provider. Bagi kau ni Pak tak ada benda tu. Aku nak ayam ni sekarang. Nak ayam. Cover sikit muka cover sikit. Ni, telur. Pak di sini dekat. Pak cover muka Pak. Cover muka. Okey. Ini potong. Buang atas. Tak cukup ah. Ipan yang makan. Nak ni, nak tulang ni. Tulang kejap. Dengar sudah. Bebek kau Okey, kau anda sekarang jahat. Okey, Kanda. Hari tu tak sedap. Hari ni apa pula? Ini jujur lah, mesti aku nak jaga perasaan. Jaga perasaan. Tak sedap betul tak? Bila je tak. Pak Mira pernah cakap kat Kanda, sebenarnya Una masak biasa je sebenarnya, tapi mostly jaga hati je untuk konten. Ada. Lah kau cakap lah. Cakap benda tu. Aku tak pernah cakap macam tu. Depan hang. Belakang benar. Tapi tempo Mira cakap dengan Faim masa tu kan? Sebab Faim pun macam setuju kan masa tu? Hingga ke rumah pada beli. Kau ingat satu konten dia dapat ni. Beli berapa ringgit je? Untung isi banyak. Tu dosanya berapa sen? Tahu, kerja menipu ke? Dosa korang lah. Gaduh nak ambil aku. Macam kita nak aku. Makan. Sudah nak puasa lepas ni kau beli je. Sudah pernah macam Faim masak lah. Sebab orang dah percaya dah masak. Azan mana Azan? Azan? Mana Azan? Masak. Kanda. Dia kata. Mana Azan? Azan? Azan makan. Kanda Rina tak sihat. Azan. Kanda Rina tak sihat. Kanda. Dia nak ikut Kanda. dia. Kanda. Kanda. Jangan. Nak lagi? Nak lagi? Nak nasi? Top up nasi ayam. Apa ni? Nak makan tak? Dah. Dia nak kita panggil. Dia nak kita panggil. Mana panggil Sat? Gaduh. Dia memang kena Una. Makan. Jangan malu. Makan. Kau dah malu sampai bila? Habis pun. Makan. Kau akan rindu lah. Mana pinggan ni? Udah pinggan. Apa? Duduk sini. Ezra. Dia mapak diri. Rina, cover muka Rina. Rina, cover muka. Tinggal konten je ni. Duduk sini. Duduk sini. Ni nak bagus. Gentleman. Meh, nak guisi ke apa ni? Ada kau nak letak nasi ada. Duduk sini. Sabar yang nasi. Ni screen time. Elok lah. Yang dia bilang yang dia ni. Aku lah yang dia ni. Rina pun duduk kat bawah. Benda ni. Ha? Bayar Rina. Nada lagi tak? Nada on top. Okey, sebelum Mira pergi, apa kata-kata Mira? Sumpah sedap gila. Tapi biasa je sebab ni resepi aku kan. Ya, macam biasa resepi ni aku beli sini. Ini selalu aku masak di rumah Bani. Apa? Selalu aku masak di rumah. Ayam masak lada. Kau masak telur kat depan, kau duduk kat rumah. Macam selalu yang hang masak. Semalam aku rasa hang cerita dekat aku goreng ikan tak lepas. Azra, sini Azra. Review makanan. Duduk. Kalau masuk dalam konten aku memang kena duduk, kena review makan. Duduk tengah Rina, sikit. cover muka Rina. Nampak? Ya, betul okey. Review. Memang kena depan. Okey, makan sekarang. Suapan yang pertama. Share, sabar share. Kamu muka sikit je. Semua Mira kena share, macam ni. sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Rina, lama buat kau senang ya Rina. Sedap tak sedap? Sedap tak sedap? Sedap Rina ni janganlah suap. Itulah kena. Alah, berjuang pula. Aku kat sini, aku ujuk. Tolong aku ujuk kat sini. Dia pergi gigit jari kanda pula. Alah, kena tempat lagi. Okey, Nazra dah suap diri sendiri. Okey, now tengah cepat. 35.
lagi. Belum nonton. Najla. Mak nak bagi pikat lain. Ha? Mak nak bagi pikat lain. Lain pula. Bagi pikat lain apa Aduh, dah 3 tahun takkan tak ada pikat lain lagi. Alah kau. Oh, aku ni ketahu dah habis modal dah. Kalau ini ayam belada, kalau yang ni sayang selamanya. Sejak sakit. Bukan daripada aku. Tahu? Mari, aku bukan Hafiz Hakim. Okey, sekarang ni bercakap. Jangan makan. Dia makan. Okey, apa yang Najla rasa menarik tentang konten Una? Atau tak ada benda menarik? Beritahu je jujur. Menarik sebab Una masak sedap semua. Iya ke lagi? Kau jaga Lagi badan, sebab Sebab ada kandar kan? ada kandar. Ada ke? Sakit. Tu belakang kamera sakit lagi. Tapi kan okey je sebab dalam kereta kandar nanti ada bau Najla. Oh, boleh lah. Bukan bau nas sekali tak ada. Aku tak pernah nak kata dia. Aku tak pernah nak kata dia. Pernah lah minta dengan aku ni kau balik bertiga tu. Oh lah. Yang kecil kan? Yang aku depan. Ada pula kat belakang. Perempuan acting yang Najla tak suka. Siapa? Fail. Dah itu suka Rina. Siapa yang suka? Share. Okey. Sakit. Al-Hazim mana? Najla tak berkawan dengan kau. Alah. Tudung share sama lah dengan topik anda hari ni. Hazim aku sini balik cari dulu. Share masuk sini dulu share. Masuk sini dulu share. Sama lah. Share. Sama. Share masuk share. Kau tengok dulu. Abang pandang. Abang pandang siapa? Pandang macam nak belajar. Sumpah kan aku jet pun suka tu. Jet je. Buanglah makeup tu. Makcik dari mana makcik? Sabarlah nak buang ni. Opa dah kenyang. Sedap ke makanan? Terima kasih lah. Sedap. Opa tu. Yang masak ni? Anak tuna ni? Patutlah lagi sedap. Jatuh cinta opa. Dah berpunya. Dah berpunya. Jangan berpunya. Ini yang tua, itu Yang muda. nombor 2. Ipan kamu buka Ipan. Ipan kamu buka Ipan. Boleh. Kau jadi nombor 1. Nombor 1 tak boleh. Awak tu dah menopang. Tapi kalau ikutkan Najla lagi Jangan, sesuai jangan. dengan Lukman. Pak jangan buka Pak Tolong. Pak dah buka. Mana nama ayat tu dulu? Tolong Aslah jangan kejar sangat sebab suruh dah londeh. Aku mau tanya pendapat Kanda. Dapat apa? Kanda, kalau Najla dengan Lukman sesuai ke? Sesuai lah. Dia macam kena lah Lokman. Kan. Najla macam cute lah. Cute kan? Lukman. Fail sebenarnya kalau Fail dengan Lokman dia tak ada vibe sebenarnya. Kan? Dia macam Sumpah Najla suka. Muka dia senyum tadi. Najla senyum tu. Best lah kalau Najla dengan Tapi Lukman. perasan jugalah masa mula-mula Najla masuk dia banyak tengok-tengok Lokman. Pak cover muka Pak Pak kami makan. Konten sebab dia professional Pak dah otak dia dah faham lah. Oh kalau aku ambil Lokman confirm if I come back. Rina ambil Mesti dia cakap macam ni. Mesti sebab Najla rindu konten mancing. Konten kat tasik. Lele, kenapa masih bagi Irfan dengan aku? Sebab kau nak mau bagi kami Farina lah tu. Dia mau Karina lah tu. Pandai. Siapa nak sampai saya? Jadi tak nak kisah. Kau mengajuk macam mana pun tak nak kisah. Kau mengajuk ada. Sampai saya aku. Tolong. Okey, jom. Benar. Okey, dah. Jom makan. Thank you Una, sudah gila. Thank you Una, sudah gila. Makan tak habis. Tak habis. Dah habis dah sana. Thank you Una. Thank you Una sebab bagi kami makan dekat sini. Una nampakkan berapa kali minta tambah tadi. Disebabkan walaupun pedas tapi boleh makan. Okay, sebab dah tahu dah ramai tak boleh makan pedas. Korang sumpah, mesti. Tapi Kenapa? sumpah sedap. Sedap. Sedap habis. Alhamdulillah. Sedap. Siapa yang bagi sedap? Allah yang bagi sedap. Betul. Pada lelaki-lelaki di luar sana, untuk kamu dapatkan seorang istri, kamu kena pastikan dia pandai memasak. Okey? Cantik itu bonus. Cantik itu bonus, yang penting masak. Sebab kebahagiaan adalah dekat perut, bukan dekat rupa. Yakin, Dek? Yakin? Yakin? Yakin. Hai, dia kata aku dia kata.
Masa betul. Biasa tu orang macam gitu, pandai masak bubur ya. Kejap. Orang yang dikata aku masak makan kat kedai. Beli kat kedai. Ni. Macam mana? Tak sampai sini ni simpan dia masak. Tolong. Tapi laki kenapa? Laki kena provided. Wanita kena cantik, tak pandai masak tak apa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab muka mahal nak buat. Masak senang nak ajar. Beda, gaduh dah Siti Min. Okey, lepas ni keluar konten Aiman pujuk Aisyah. Tidak. Ni dua-dua bonus tak ada. Lupa tak ada, masak tak pandai. Janganlah dia token. Okey, nenek dia yang masak. Tak ada guna. Pada bakal bini saya, coming soon. Jangan risau. Jangan risau. Your future husband ni pandai masak. Okay? Wow. Betul lah. Ipan dia belajar kulineri. So dia pandai masak. So Najlah tak payah risau Dah senyum lah. Asal lah Najlah. Tak baik tau. Tak jaga hati Najlah. Najlah dah senyum dah tu. Asal mau bagi tahu semua orang. Kenapa? Aku sama betul Kelihatan. Kita dah ada anak ibu dekat sini. Ini siapa bu? Ini kita punya bibi. Ibu. Bebek paling lawa dan termahal di dunia. Ibu dia kerja buat ada outfit ke bu? Ibu buat tema Sebab saya pengguna ayah awak sebenarnya. Kau buat apa? Saya pengguna. Bibi dalam maut. Kau buat apa? Kau buat apa pasal bapak aku? Garang. Takut. Takik pada kau. Yang takik pula kau. Tolong berazan buat saya bagi lah. Bapak bagi. Makan dulu. Macam mana kalau boleh Boleh. Dia tak kena pakai makeup. Sorry ya, Azan jangan pakai makeup. Dia tak boleh makan sama makeup. Is it good? Your mama cook? Lepas ni boleh buat kelakor lagi ke? Bertambah kelakor tak? Saya rasa bila dah lawa makin nak kelakor. Macam, dah lah lawa kelakor pula tu. Macam tu. You know. Sedap ni ya Allah. Selalunya yang lawa ni tak kelakor. Ni dah lawa lagi kelakor. Sedapnya. Simpan nak Betul Aisyah tak kelakar. Aisyah lawa gila. Itu sama kan? Itu kelakor tadi. Nanti dia tak JJ ke apa. Kelakor gila. Bagi nampak kelakor. Saya nak pergi shoot kerja konten sebab dia lah lawa kan. Lawa jadi rebutan lah. Semua nak ajak masuk konten. Wow. Masa pakai tudung hitam tak ramai yang ajak. Dia dah. Fae. Ni. Ini suap. Bertambah sedap. Okay, bye-bye. Okay, betul lah tu. Ini mana? Sedap gila ayam. Una dah boleh kahwin. Tak tahu siapa jodoh. Dengan ganda. Dengan ganda. Dengan ganda. Tak nak Sudah jangan masakkan Una. Tapi kalau kalian tahu, masak is not kahwin bukannya tentang pandai masak je nak. Banyak emosi kena jaga, tanggungjawab banyak lagi selain pada masak. Banyak aspek lah. Betul. Bukan cakap masak, lelaki semua nak masuk. Pandai. Pandai ni umur. Orang kenalah berduit provider. Okay, so jom. Okay, so kalau kita nak pergi support konten Aslah. Bye. Okay, so korang asalnya itu saja konten saya. So tinggal banyak ni ya. Ada lagi yang tak makan. Macam Harry, Hazan. Asalnya dia orang pergi shoot konten. Sekejap lagi baru dia orang makan. Lala. Dia orang macam tu. Dia orang utamakan kerja dulu. Baru makan. Okay, so kita jumpa dekat next konten. Okay. Bye korang. Assalamualaikum. Jumpa dekat. Betul lah jumpa dekat next konten kan?